Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Titah tuanku syarat dengan peringatan untuk kita semua terus membela nasib rakyat dengan jujur dan menjalankan amanah dengan penuh integriti. Hal-hal yang telah disentuh oleh tuanku adalah mengenai dasar-dasar utama negara yang mesti diberikan perhatian oleh penggubal undang-undang dan juga pembuat dasar. Dan ini termasuklah keprihatinan tuanku tentang kepentingan bahasa Melayu terus dijadikan teras dalam setiap usaha pembaharuan pendidikan yang mestilah dijunjung oleh setiap peringkat rakyat jelata apalagi kerajaan. Dan seruan tuanku agar usaha berterusan dipertingkatkan dalam membenteras rasuah, salah guna kuasa dan jenayah berat, termasuklah menangani cabaran keselamatan digital untuk hendaklah diambil berat oleh pihak yang berkuasa. Usaha membenteras rasuah hendaklah dijalankan secara telus, adil dan tidak berpilih. Tan Sri Yang di-Pertua, setelah lebih 3 tahun kerajaan Madani menerajui pentadbiran negara, keyakinan rakyat terhadap hala tuju ekonomi dan kestabilan sosial masih belum benar-benar pulih. Dalam kajian tinjauan pendapat yang dijalankan oleh Institut Masa Depan Malaysia pada bulan November sehingga Disember 2025, isu kos sara hidup masih merupakan kebimbangan utama rakyat Malaysia. Malah hanya 39% responden berpuas hati terhadap usaha kerajaan dalam menangani isu ini. Harga barangan keperluan, khususnya makanan, terus meningkat lebih pantas daripada pertumbuhan pendapatan isi rumah. Dan dapatan ini adalah selari dengan kajian oleh Milieu Insight. Pada bulan Oktober 2025, ia melibatkan 3,000 responden di 6 buah negara Asia Tenggara termasuklah Malaysia. Dan kajian ini turut mendapati 70% rakyat Malaysia sangat bimbang tentang peningkatan kos sara hidup. Walaupun angka inflasi rasmi hanyalah 1.4% pada November 2025, realiti yang dirasai rakyat adalah sebaliknya. Harga barangan asas, sewa rumah, bil utility, kos pengangkutan dan banyak lagi bidang-bidang yang mana harganya terus meningkat yang menyebabkan mereka menanggung bebanan kos sara hidup yang lebih berat lagi. Nampaknya penunjuk kadar inflasi tidak mencerminkan tekanan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Dengan perluasan SST dan pengenalan cukai-cukai baru, kuasa beli rakyat semakin lemah. Maka adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mengkaji semula dasar-dasar mengenai percukaian, rasionalisasi subsidi dan bantuan sosial supaya ianya dapat meringankan seterusnya bebanan kos sara hidup rakyat jelata. Tan Sri Yang di-Pertua menyentuh titah Seri Paduka Baginda mengenai RM ke-13. Saya ingin menegaskan bahawa agenda kesejahteraan rakyat mestilah diterjemahkan secara jelas dalam usaha untuk merapatkan jurang sosioekonomi Bumiputera. Statistik menunjukkan bahawa penyertaan Bumiputera dalam sektor berkemahiran tinggi dan juga sektor profesional agak masih rendah. Tanpa akses pendidikan berkualiti dan juga latihan strategik, golongan Bumiputera berisiko sekadar menjadi pekerja sokongan saja dalam sektor high growth, high value yang menjadi teras dalam rancangan Malaysia yang ke-13. Kadar pengangguran siswazah Bumiputera juga masih membimbangkan, manakala pemilikan rumah dalam kalangan belia Bumiputera masih kekal rendah. Data-data rasmi yang menunjukkan pemilikan equity
dan pendapatan isi rumah Bumiputera masih ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Begitu juga dengan kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat Bumiputera, termasuklah yang ada di Sabah dan Sarawak, adalah lebih tinggi berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Maka jika tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh Tan Sri dan Ketua, dan juga usaha yang bersepadu dari pihak kerajaan untuk membangunkan ekonomi Bumiputera, saya bimbang bahawa kedudukan ekonomi Bumiputera akan semakin ketinggalan dalam dunia yang semakin mencabar ini. Dahulu kita telah berjaya mengangkat kedudukan ekonomi Bumiputera dengan adanya dasar seperti dasar ekonomi baru. Orang Melayu yang dahulunya miskin, tidak berpendidikan dan juga mundur, telah pun berjaya dikeluarkan daripada kepompong kemiskinan dan kemunduran dengan adanya dasar-dasar kerajaan yang menyeluruh, yang mencakupi segala bidang, baik pendidikan, sosial, ekonomi, pelaburan, perindustrian, perniagaan dan sebagainya. DAB adalah dasar utama yang memayungi dasar-dasar kerajaan yang lain, dan seluruh dasar, program dan inisiatif kerajaan digubal dan juga jentera kerajaan digerakkan untuk mencapai objektif dasar ekonomi baru ini. Kini dasar seperti ini kita maklum sudah tidak ada lagi. Malah kesungguhan dan komitmen kerajaan hari ini juga kelihatan semakin kendur ataupun longlai dalam memperjuangkan agenda Bumiputera. Ratusan rakyat yang dikategorikan sebagai Bumiputera termasuk di Sabah dan Sarawak adalah lebih daripada 60%. Tapi penguasaan ekonomi Bumiputera sehingga sekarang ini sudah merosot kepada hanya bawah 16%. Tan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan memang sudah ada hala tuju dasar untuk memenuhi pencapaian sosioekonomi Bumiputera seperti yang terkandung dalam Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera ataupun Bumiputera 35. Tetapi dasar ini hanyalah sebahagian daripada dasar-dasar kerajaan yang sedia ada, dan dia bukanlah satu dasar induk yang memayungi dan juga membantu dasar-dasar kerajaan yang lain. Oleh itu saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah kerajaan di bawah kepimpinannya bersedia untuk melaksanakan sebuah dasar ekonomi Bumiputera yang baru yang akan menjadikan ianya sebagai dasar induk kerajaan? Dan sebagai sebuah dasar induk, dasar ini akan memayungi dan memandu dasar-dasar kerajaan yang lain yang dilaksanakan di negara ini. Dasar ini hendaklah menetapkan bahawa setiap dasar kerajaan, baik dalam bidang perindustrian, pelaburan, pembangunan usahawan, perumahan, pembangunan bandar, pendidikan, latihan, ekonomi digital dan lain-lain mestilah mempunyai komponen agenda Bumiputera dengan sasaran-sasaran yang boleh dicapai. Dan sebagai dasar induk kerajaan, seluruh jentera kerajaan baik di peringkat kementerian, jabatan dan agensi akan digerakkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sosioekonomi Bumiputera ini. Dan dasar ini juga hendaklah memastikan pertumbuhan ekonomi negara sentiasa rancak dan kepentingan kaum-kaum lain terus dipelihara. Isu ini Tan Sri Yang Di-Pertua telah pun kerap saya bangkitkan. Masalah Bumiputera bukan masalah kaum. Masalah Bumiputera adalah sebahagian komponen besar daripada masalah rakyat sebenarnya. Kalau peratusan Bumiputera dan peribumi yang ada di Sabah dan Sarawak itu dikatakan lebih daripada 60%, tetapi penguasaan ekonomi semakin hari semakin merosot. Yang lepas saya tahu adalah lebih kurang 16%. Sekarang ini mungkin sudah turun ke bawah 15%. Semakin mengembang ekonomi, tapi kek yang dikuasai oleh Bumiputera semakin mengecil. Dan kalau kita lihat daripada sejarah yang lampau pun, kalau isu ini berterusan, saya tidak nak mengulangi zaman waktu almarhum Tun Abdul Razak yang mencipta dasar ekonomi baru, tidak diambil kira dalam situasi keadaan baru pada hari ini, saya bimbang
bahawa isu ini akan mencetuskan keadaan kestabilan politik dan sosial yang boleh membawa kesan pada pembangunan yang sudah pun dilaksanakan dan dirancang oleh kerajaan. Sebab itu saya ulang balik semula. Wujudkan sebuah dasar ekonomi bumiputera yang baru. Yang dahulu waktu kami mentadbir negara, kita perkenalkan dasar kemakmuran bersama. Bukan hanya mengambil kira kepentingan bumiputera, tapi keseimbangan mengambil kira kepentingan yang bukan bumiputera. Supaya tidak ada satu kumpulan pun dalam masyarakat kita yang pelbagai kaum ini tertinggal. Maka sebab itulah saya mohon supaya perkara itu diberikan perhatian yang lebih serius oleh pihak kerajaan kita pada hari ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin nyatakan kebimbangan juga yang berterusan berkaitan dengan perjanjian perdagangan timbal balik Amerika Syarikat ART. Dewan ini sudah pun sedia dimaklumkan bahawa perjanjian tersebut tidak mengandungi klausa perlindungan kepentingan kedaulatan yang setara dengan yang termaktub di dalam perjanjian Amerika Syarikat dengan negara-negara lain. Dan ini meletakkan Malaysia dalam kedudukan yang lemah dan terdedah kepada dominasi ekonomi negara luar. Bagaimana yang telah pun banyak ditimbulkan oleh ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, kos dan manfaat perjanjian ini nampaknya tidak seimbang. Bagi saya bukan saja kos dan manfaat, yang lebih penting ialah soal kedaulatan negara kita. Apakah sesuatu perkara yang nak dilaksanakan oleh kita di Malaysia, khususnya dalam soal perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain, baik dalam bidang ekonomi dan sebagainya, ia perlu dirojokkan pada pihak kuasa luar untuk menjadi penentu sama ada boleh ataupun tidak kita melaksanakannya. Maka saya agak rasa senang hati bahawa ini di Parlimen yang berhormat Menteri MITI telah pun menjelaskan bahawa akan ada satu kajian yang menyeluruh yang berkaitan dengan kos manfaat ini. Dia maklumkan mungkin dalam tempoh 6 ataupun 12 bulan ke hadapan. Agak luar biasa, Tan Sri. Benda yang penting ni sudah pun diluluskan atau dimeterai dan perjanjian yang telah pun dibuat. Bagus. Tapi sekarang ni disedari bahawa perlulah ada satu lagi kajian untuk meneliti soal isu kos. Pagu, dan juga Pagu Jelutong mohon mencelah. Ada 2 minit. Sikit saya tanya. Memang Pagu, saya dengar hari ini saya hadir dengar perbahasan. Saya tidak mahu mengganggu banyak perkara yang dibahaskan. Yang Muhammad setuju dengan saya berkenaan dengan perjanjian timbal balas dengan Amerika Syarikat. Dalam keadaan kestabilan negara kita sekarang, kita dapat mengharungi apa-apa cabaran yang mungkin kita hadapi. Berbanding dengan keadaan di mana terdapat apa-apa pergolakan politik. Seperti apa yang berlaku di Perlis, di mana ada masalahnya. Ini soalan yang logik. Saya nak tanya, dalam keadaan politik kita yang stabil, kerajaan yang kukuh, kerajaan yang kuat, berbanding dengan negeri kecil seperti Perlis, di mana seorang menteri besar ditumbangkan, pergaduhan, perkelahian, percakaran di antara Bersatu dan PAS, kita mampu untuk mengharungi pelbagai cabaran, sekiranya pun ada dalam perjanjian timbal balas ini. Okey, Jelutong. Okey. Saya betul tak berapa relevan dengan apa yang sedang pun kita bicarakan. Relevan, Pagu. Relevan. Kestabilan politik relevan. Isu ini kestabilan politik relevan. Untuk menunjukkan niat dan hasrat yang saya fikir adalah tidak baik. Masalah yang berlaku di Perlis sudah pun diselesaikan. Dan telah pun dilaksanakan ikut tanggungjawab Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Raja Pagu, kalau negeri kecil pun tak mampu diperintah, kalau negeri kecil pun tak mampu diperintah, hancur negara kita kalau Perikatan Nasional perintah. Kalah 8-0, sudahlah. Hancur negara kita. Jelutong, Tak 1. hancur, masih ada. Perlis ada sebuah negeri yang berdaulat, telah pun kita selesaikan dengan secara yang bijaksana. Tan Sri Yang Di-Pertua. Jadi saya ada masa sedikit saja lagi. Saya menyebutkan soal ART tadi. Yang saya harap perkara ini akan diambil perhatian yang berat oleh pihak pimpinan negara. Pasal saya tak pernah mendengar dalam sejarah lebih 60 tahun kita merdeka, kita menghadapi satu situasi yang agak luar biasa. Hak dan kedaulatan negara kita mungkin terjejas disebabkan oleh kelekaan ataupun kealpaan pihak pentadbiran kerajaan hari ini.
untuk merundingkan sesuatu perkara yang begitu penting. Saya diberitahu Malaysia agak berlainan berbanding dengan negara-negara yang lain yang dimeterai oleh Amerika Syarikat. Kenapa kita berbeza? Adakah kerana tidak ada kecekapan pihak menteri yang bertanggungjawab untuk merunding, atau sengaja kita tidak memberikan perhatian langsung dan akhirnya kita berhadapan dengan masalah sebegini. Jadi saya mohon supaya perkara itu diteliti balik dan sebaik mungkin dibawa semula ke Parlimen, dan hanya selepas Parlimen meluluskannya, maka bolehlah ia treaty itu dikatakan direktify sebelum ia dapat dilaksanakan. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Pulai 10 minit. Bismillah.